Makna orang yang cemerlang siapa dia? Apabila kakinya berada di dalam syurga. Ini orang berjaya. Ya, dan ucapan apa dalam syurga? Alhamdulillah. Orang yang rajin sebut dunia ni, alhamdulillahillazi hadana. Orang sebut alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bila kita mendapat kejayaan, alhamdulillah. Apabila diberi takdir yang tak baik, alhamdulillah allazi ala kulli hal. Dia sebut alhamdulillah. Dan perkataan alhamdulillah ni kita sebut di dunia, dan bila kita masuk ke dalam syurga, kita akan sebut sedah lagi perkataan ini. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itulah ucapan semua orang yang masuk ke dalam syurga. Maknanya apa yang saya nak sebut di sini, Tuan Haji Anwar? Kita orang yang banyak sebut alhamdulillah di dunia, dan di akhirat nanti perkataan ini akan dibawa masuk ke dalam syurga. Alhamdulillah. Macam mana Haji? Alhamdulillah. Rajin tuan-tuan sebut macam tu. Ya.